Okey, kali ni saya rasa terpanggil nak share satu tips lah. Macam mana kita nak pilih solo dalam sesebuah kumpulan nasyid sekolah. Ini ramai yang cikgu-cikgu, ustazah dan jurulatih juga terutamanya buat kesilapan, tak tahu nak pilih solo yang macam mana. Mungkin pilihan tu tak berapa nak tepat, ataupun mungkin penyanyi itu tak sesuai dengan lagu yang dibekalkan lah pada pihak sekolah. Pemilihan solo adalah sangat penting dalam pertandingan nasyid sekolah. Sebab apa? Sebab solo ni yang akan carry the team untuk bawa lagu tersebut. Tips yang pertamanya adalah, kalau let's say sekolah-sekolah dah dapat lagu, kena cari penyanyi yang sesuai untuk nyanyi lagu tu. Contoh, lagu tu lagu tradisional, so cari suara solo yang boleh tradisional Masri, yang boleh lenggok tradisional. Lagi cantik kalau pertandingan tu ada tradisional, ada modern, contemporary. Solo tu capable untuk buat dua-dua style nyanyian itu. Dan caranya untuk ustazah, jurulatih, alumni nak pilih solo untuk korang punya kumpulan nasyid sekolah, pilih yang betul-betul. Yang pertamanya, dia ada bakat, which is dia carry the team. Dia lebih menonjol daripada orang lain. Kemudian of course lah, attitude lah. Attitude tu maksud saya bukan attitude perangai dia, tapi maksud dia attitude di atas pentas. Maksudnya bila dia naik atas pentas ni, dia ada satu karakter yang macam seimbang dengan yang saya cakap tadi itulah. Dia punya bakat tu pun bagus, dan itulah antara tips yang melayakkan seseorang tu menjadi solo. Alright, saya harap tips ni berguna untuk anda semua. Kita jumpa lagi untuk tips-tips yang akan datang. Alright.